Ni kabus ke jerebu? Kadang-kadang kita nampak udara macam berkabus, mata mula putih, tekak rasa tak selesa. Tapi sebenarnya, apa benda jerebu ni? Dan IPU tu pula, apa? Jom Makcik K explain. Jerebu ni sebenarnya fenomena pencemaran udara. Senang cerita, bila udara kita tercemar dengan bahan pencemar dan zarah halus dalam jumlah yang tinggi, udara boleh jadi kabur dan jarak penglihatan pun boleh berkurang. Antara puncanya termasuklah kebakaran dan pembakaran secara terbuka. Sebab tu, bila musim panas dan kering, kita kena lebih berhati-hati. Jabatan Alam Sekitar turut memantau kebakaran dan hotspot serta melaksanakan tindakan pencegahan pembakaran terbuka. Okey, sekarang kita masuk pula bab IPU. IPU ialah Indeks Pencemar Udara. Senang nak faham, IPU ni macam meter yang menunjukkan tahap kualiti udara di sesuatu kawasan. Lagi tinggi nombor IPU, lagi tidak baik keadaan kualiti udara. Kategori ini berdasarkan klasifikasi Jabatan Alam Sekitar Malaysia. Makcik bagi analogi paling senang. IPU ni macam lampu isyarat. Kalau masih rendah, keadaan masih okey. Tapi bila dah masuk 101 ke atas, itu dah tanda kita kena lebih berhati-hati. Bila 201 sampai 300, keadaan dah sangat tidak sihat. Dan kalau lebih 300, itu dah berbahaya. Macam lampu isyarat juga, jangan tunggu merah baru nak berhenti. Bila IPU dah meningkat, golongan tertentu kenalah lebih berjaga-jaga, terutama kanak-kanak, warga emas, wanita hamil dan mereka yang mempunyai masalah jantung atau paru-paru. Kalau kualiti udara dah tak sihat, aktiviti luar terutama aktiviti fizikal lasak elok dikurangkan. Jabatan Alam Sekitar menyatakan pada IPU 101 hingga 200, keadaan kesihatan kumpulan berisiko boleh terjejas dan aktiviti luar mereka perlu dihadkan. Kalau keadaan jerebu berlaku, apa kita nak buat? Pertama, kurangkan aktiviti di luar kalau tak perlu. Kurangkan aktiviti fizikal atau bersukan yang lasak di luar. Kalau perlu keluar, gunakan penutup hidung dan mulut. Minum air secukupnya dan yang paling penting, jangan buat pembakaran terbuka. Nasihat rasmi Jabatan Alam Sekitar semasa jerebu termasuk mengurangkan aktiviti luar dan aktiviti fizikal yang agresif, minum banyak air serta menggunakan penutup hidung dan mulut apabila berada di luar. Kadang-kadang kita fikir, alah, jerebu ni masalah kerajaan. Tak boleh macam tu. Kita pun ada peranan. Jangan bakar sampah sesuka hati, jangan buat pembakaran terbuka. Dan kalau nampak kebakaran atau pembakaran terbuka, laporkan kepada pihak berkuasa. Di bawah Seksyen 29A Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pembakaran terbuka adalah dilarang tertakluk kepada peruntukan dan pengecualian yang ditetapkan. Jabatan Alam Sekitar juga menjalankan rondaan, menerima aduan dan menggunakan pengesanan hotspot satelit dalam usaha mengesan pembakaran terbuka. Dan satu lagi, jangan agak-agak keadaan udara dengan mata sahaja. Semak bacaan IPU kawasan anda. Bacaan IPU dipantau dan dikemaskini secara berkala melalui sistem pemantauan kualiti udara Jabatan Alam Sekitar. Jabatan Alam Sekitar menyatakan bacaan IPU terkini boleh dirujuk melalui sistem pemantauan kualiti udara dan aplikasi rasmi MyIPU. Sekarang dah tahu, jerebu bukan sekadar udara nampak kabur. Ia melibatkan udara yang kita sedut setiap hari. Jadi, semak IPU, jaga kesihatan dan yang paling penting, jangan buat pembakaran terbuka. Udara bersih, kita pun senang hati.